Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang di channel ID JB Gaming. Yo man, what's up? Okay, dan hari ni aku nak buat video Minecraft. Tu betul ke? Aku nak buat apa? Kan hari tu kan kita dah buat, kita main tempat pertanian kat belakang tu kan. Dan kali ni aku nak buat tempat perkemahan. Tapi tak jauh apa rumah aku, belakang rumah aku juga. Rumah aku besar ni kan, aku nak buat tempat belakang dia. Tempat belakang ni kosong ni. Ni kan rumah aku. Tu rumah aku belakang. Okay. Dan aku nak buat tempat pertanian dan satu lagi. Aku tak face cam kali ni. Aku akan gunakan record screen saja. Jadi korang okey tak? Okey tak? Jadi korang akan pasal mimpi aku akan banyak fan drop kali ni. Mungkin sedikit nge-lag tapi ada korang okey. Jadi macam ni videonya, langsung aja kita buat. Let's go. Okay, jadi sekarang aku dah siapkan barang-barangnya dalam chest. Jadi kita tengok barang apa je kita perlukan. Let's go. Okay, jadi barang-barang yang aku perlukan. Sekejap. Okay, jadi barang-barang aku perlukan dalam chest adalah api, pembakaran api, dan bulu domba, pagar, slide, ada bed juga 3, ada scope, ada obor, stick, juga leather. Okay, jadi aku nak buat kat sini dulu lah. Let's go. Kita ambil dulu barang-barang utamanya. Ini dulu utama. Aku nak buat dekat sini. Tapi aku pening nak buat rupa macam mana. Bagi aku berfikir berapa minit kemudian. Tak lama pun, 5 minit. Years later. Okay, setelah berapa minit kemudian, aku dah jumpa dah inspirasi. Aku tak bukan YouTube, aku cuma berfikir dalam kepala otak aku. Walah. Jadi jom kita buat. Let's go my man. Tadi pertama aku nak buat betul yang macam ni lah. Aku nak buat bentuk pertama. Aku nak buat kat sini lah. Sekejap. Empah kulit. Okay, jadi bentuk pertama aku nak buat macam ni. 3 ke 4. 3. Aku nak buat 4. Tepi ayam. Tepi lah ayam. Ya Allah. Lepas tu kita buat lagi satu macam ni. Lepas tu kita buat sisi yang sama. Macam ni. Taruh. Lepas tu yang 4 ni sama. Tapi kita kirakan dulu ni 1, 2, 3. Kita nak taruh tinggal kat sini tengah kan. Jadi 3. Sini. Kita taruh kat sini. Lepas tu kita buat juga yang sama 4. Kita buat lagi yang sama. Hop. Tak tahulah bentuk yang macam mana. Sama lah macam dalam kepala otak aku. Kita cuba guys. Okay, tanjukkan belakangnya. Kita buat bloknya lagi. Lepas tu kita buat macam ni. Dan yang terakhir. Okay, nice. Lepas tu kita tinggal buat yang sama. Okay. Lepas tu, alamak, tangan aku kebas. Salah. Tangan aku kebas, kau tahu tak? Aduh, kebas. Sekejap. Aku hilangkan kebas tangan aku. Sekejap. Okay, tangan aku dah hilang lah kebasnya. Kebas tangan aku. Okay, jadi bentuk macam ni. What a minute. Plain lah rupa. Tapi tak apa. Jadi benda pertama aku nak buat, aku nak cuba buat yang pagar ni Aku cuba macam rangka lah. Kita buat macam ni mungkin. Very good. Lepas tu belah yang sini aku nak tambah pakai pagar full. Rupanya nanti macam penjara. Aku di penjara. Salah. Malah nyanyi anjing. Okay, macam ni. Kau nak pergi tempat village Ompos tak? Pagar dia kan macam ni kan. Jadi aku rasa macam nak buat. Apa tu nama dia tu? Aku lupa lah. Penjara. Sekejap, kita ambil tilam dulu. Sambil dia nak tidur. Matahari terbenam. Kenapa aku buat kat sini? Sebab kita tengok matahari terbenam. Kan lawa tengok matahari terbenam. Okay, jadi kita taruh tilam kat bawah. Macam lain pula jadi aku ini Tak apa. Boleh. Okay, aku akan tambah lagi slab kat bawah biar nampak smart. Cuba Aku tak nyangka boleh jadi, tapi aku cuba. Kita slab. Lepas tu aku siapkan slab. Slab ni boleh jadi banyak. Okay, taruh slab. Taruh tilam boleh tak? Tak boleh lah. Tapi tak apa. Ni idea banyak otak. Anjay, dia banyak otak. Korang ada berapa otak? Satu. Tak, aku ada banyak. Anjay, asal wajib. Itu tadi kira mencarut kan? Tak kan?
Tolonglah YouTube. Okay, kita taruh ni dulu. Biar nampak smart. Ula. Set. Okay, dan lepas tu kita dia ni mana? Aku rasa tambah lah. Apa? Kurang dilihat pakai mata. Oh, mantap. Ginilah kemahnya. Jadi belum cukup begitu aja. Kita akan tambahkan 2 ke 1? 2 lah. Kita tambahkan leather. Macam ni. Wala. Kan smart wala. Jadi begini rupanya. Lawa tak? Cuba komen ke bawah. Lawa. Aku pun tak pernah tak lawa. Aku gila sikit. Ni tadi berapa belah aku lupa lah. Aku kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, cuba kita buat kat mana tempat yang kedua. Aku rasa kita buat ke belah sini lah. Okay, 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita buat kira 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat kat sini. Pas tak? Sekejap cuba 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita tinggal buat ke belakang. Lagi 4. Nak aku rasa aku nak tambah dulu. Bentar aku nak ambil dirt job. Tanah-tanah yang apa ni orang panggil ni. Lubang aku cuba tambah lebih sikit lah. Dia senang dilihat oleh mata. Macam ni kan. Okay, lepas tu kita tinggal buat yang sama di dua-dua sisi. Hai guys, enjoy guys ya. Ya, korang tengok ni enjoy je lah. Kalaupun aku buat ni macam tak bentuk kemah. Bentuk kemah apa? Kan? Ya, jadi begitulah. Kita dibentukkan bentuk kemah. Kalau tak bentuk kemah, ya enggak tahu. Tapi yang penting bentuk kemah lah penting lah. Itu paling penting. Ini paling penting sekarang ni kan. Aku tahu tangan aku krem. Korang tahu tak? Krem. Ya Allah. Krem. Tak apa, aku tetap semangat membuat konten. Bulu domba aku habis alah, tak cukup lah bulu domba aku. Tak apa. Aku pergi ambil bulu domba je geng. Dah ambil bulu domba. Tadi tengah aku taruh tengah. Cakep. Nah, aku dah ambil 46. Dan domba-domba aku pun semua pun memang ada bulu panjang-panjang. Dan punya tu lah bulu kambing kan. Bulu domba yang panjang-panjang dia potong. Tapi sekarang dorang kata dorang malas nak keluar dekat Nak keluar dekat sosial media. Sebab apa? Ya, dorang dah botak. Aku dah kerjakan sampai botak. Aku ni. Okay, dan sekarang dah jadi bentuk macam ni. Kita tinggal bawa bentuk yang sama je. Set. Mantap. Tinggal aku buat lubang. Okay, cakep. Aku rasa macam buat keranda siap. Gila babi ya. Macam buat keranda siap. Okay, kita buat tinggal buat lubang macam ni. Di manakah aku punya? Okay. Set. Hilang. Taruh. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Set. Ya Allah. Setengah hidup aku. Okay, nice. Ya Allah. Okay, biasanya aku taruh dulu terus. Okay, biasanya tak apa aku dah taruh ni. Kat sini aku nak taruh. Set. Okay, cakep. Dan kat sini kau jangan buat masalah pun. Cakep. Yeah. Jadi yang kedua pun dah siap. Aku tinggal nak buat yang ketiga. Yang ketiga aku nak buat dekat sini. Cakep. Tapi sebelum apa-apa aku nak tekan tanah, okay? Sekejap aku tekan tanah lebih dulu. Sunset di belakang. Matahari terbenam. Ni jangan tanya kenapa aku punya matahari tu bulat padahal matahari kat main ke petak. Sebenarnya aku nak pasang shader tau. Tapi shader aku rosak. Tak boleh nak pakai tiba-tiba. Aku pun stres kenapa shader aku tak boleh pakai. Tapi tak apa, not bad. Yang penting matahari bulat. Taklah aku tengok yang petak macam ini.
Dan ini tak petak. Apa lagi yang petak? Macam ini petak. Alamak dah. Aku dah tukar tanah, jadi aku tengah nak buat step yang sama. Let's go. Jadi aku kira kan kita nak buat kat baris mana? Sini ya. Sini ya. Sini okay, sini beri. Sini 1 2 jap. Kita buat dulu. Ni jap. Ni ngam. Okay, ngam macam ni. 2. Ni aku buat kira-kira. Macam 2 1 2 3 4 5. Jadi kita dekat 6. Mantap. Set. Okay. Jadi tinggal kita ulang ke proses sama. Harap-harap korang tak bosan tengok aku taruh bulu domba ni. Nah, sebenarnya aku macam nak bawa warna lain-lain tau. Tapi itu masalah tu, nak cari pewarna susah. Kalau pun banyak bunga depan mata aku. Alah. Aku terfikir apa, aku tak peti pada bunga. Pewarna ni memang terbaik pada bunga. Mungkin aku ada satu penyakit sindrom apa tu orang panggil aku ni susah sikit lidah aku terbelit. Sindrom. Ya betul. Nah, sindrom apa? Benda depan mata tapi tak nak ambil. Cakep. Set. Okay, cakep. Dia pindah dulu ke sini. Set. Mantap. Terus parkour gua tengah hebat. Terbukti pada video parkour aku kat Minecraft. Jadi kalau korang tengok boleh klik channel YouTube aku. Nanti keluar tu. Lepas tu masih video baru-baru lagi. Tapi itu bertambahnya juga views tu. 155 lebih, aku lupa berapa. Tapi lumayan, korang memang good job lah. Tak apa, kita terus buat dulu. Baru kita bahas pasal tu. Set. Oh no. Aku kehabisan pagar. Aku nak pergi ambil jap. Anjir, sedap tak suara aku. Okay, mantap. Kita tinggal yang ni. Tapi aku kekurangan yang lampu letter tu. Jadi tak apa, kita buat rupa ini. Itu nanti belakang-belakangan aku taruh. Nanti lepas aku end video aku taruh. Anjay. Apa kita hancurkan dulu tanah ni guys. Sebenarnya aku rasa aku boleh macam pedang ciman aku hancur siap. What the hell. Alamak. Aku telah buat kesilapan. Aku hancurkan tanah pakai PS enchant. PS aku pula pakai aku punya apa tu, pedang yang ada achievement. Weh, ada fire tu yang apa tu, selesai orang boleh keluar api tu, aku lupa. Aku sedih. Move on aku. Lei. Mana ni? Lei. Aku macam orang gila macam nyanyi macam tu. Lei. Okey, dapat ngam. Jadi sekarang tinggal kita buat benda terakhir. Pasang tempat perapian. Kamu ni biar ngam kat sini. Sini ke? Ngam. Bagi aku ngam. Sebabkan tadi aku ada bawa cangkul. Aku nak cangkul jap. Aku tak cangkul banyak, jalan nak ni je. Aku nak buat. Ya, okey. Kita buat sini. Kam. Ni pun aku nak buat 3 jalan. Sama juga macam ni. Ngam. Betul, aku nak buat 3 jalan. Aku rasa aku mau cari cacat sikit lah. Tapi ngam apa? Sebenarnya game ngam nak buat 4 tau. Tapi aku rasa buat 3 je. Paling kalau aku nak mainkan multiplayer pun aku main tu je. Dalam kitaran berapa tu? Dalam kitaran 3 orang je. Tak lebih, ya Allah sakit. Okey, jadi beginilah rupanya. Anjay. Sekejap aku cuba ambil dia punya apa tu, gambar. Let's go. Video ni macam membosankan ke apa?
semoga korang boleh dapat inspirasi ya. Komen kat bawah kalau korang ada inspirasi dan jangan lupa jadi. Mungkin nanti aku akan aku nak taruh furnace, lepas tu apa lagi, apa macam-macam aku taruh chest ke apa kan. Tahu sekali satu ni. Lepas tu nanti aku tanam pokok lah. Tanam pokok, lepas tu nanti kita akan buat ni Dan nanti korang boleh komen nak je. Okay, jadi korang boleh komen nanti kalau korang nak aku buat projek apa kat Minecraft. Sila komen kat bawah. Yang susah aku cabanin, yang senang pun aku cuba cabanin, yang apa-apa semua aku cuba cabanin lah. Okay, aku set nafas. Okay, gini rupanya. Okay lah, mungkin sampai sini je videonya. Maaf kalau video ni macam bosankan. Terima kasih siapa yang dah klik dan like, komen dan share. Subscribe atau kunci di bawah. Terima kasih. Okay cuy, enjoy the next video. Bye bye.